Welcome back to my YouTube channel KL Family. And guys, jangan lupa like, share, subscribe, and turn notification. Okay, hari ni kami nak jalan-jalan ke sana macam biasa. Dan ni kawan kita. Ini sekali. Kan? Sekejap lah. Okay, jom kita nak pergi jalan-jalan sekejap. Guna basikal je. Allah. Sebab aku nak kena pegang ni lagi. Kau lah jatuh ke tak jatuh. Tak pegang. Sekejap. Sabar aku dah pegang. Dah aku nak berhenti. Apa kabar Dinda? Maka tangan aku. Nampak tak? Oh, reti tu. Kayu. Guna satu basikal. Satu basikal lah. Satu tangan. Boleh. Sana, jom. Tapi kena selalu lah. Jom. Ya. Kawan kita yang tolong tu langsung bawa satu lagi. Gila Khaira ni. Khaira kenapa tak datang sekolah naik basikal je macam kita orang? Try dah tanya dulu. Leh lah korang. Kita orang pun datang naik basikal tu. Lagipun rumah kita orang dekat je kan Khaira kan? Jom. Kita jalan-jalan. Nanti pukul 3.30 kita orang dah kena balik. 3.30 apa je? 6.30? 6.30. 3.30 kepala otak dia. Tahu. Tak nak pusing, tak nak bertanya. Ni rumah ni kosong ke Khaira? Tak, ada orang. Mana orangnya? Sini. Kita beli je. Buat apalah beli kalau tak nak guna. Apalah orang ni. Mana? Memang kecil je korang punya ni. Saya jalan naik basikal. Tangan je. Nampak tak ada tangan full. Tangan sebelah je. Tak pusing. Tak nak tanya. Asal sini 18? Entah itu lah kau pelik. Sana 20. Sana 20, sini Nama 18. cikgu. Frequency. Jom pergi sana. Allah. Sekejap lah. Bukan main lagi Khaira ni. Main aku pegang pula. Mana nak bawa? Kita pergi jalan-jalan. Seleh lah Oma tinggal. Tak apalah, tinggal je lah. Ya Khaira. Tengok dia tinggi je basikal dia. Dia tengah berlari. Tak nak pusing, tak nak tak. Kalau malam-malam mesti seram Khaira kan? Khaira. Bolehkah? Okey. Boleh. Jom. Oh ya. Gitu-gitu boleh lah. Jom kita tengok. Tak nak pun. Tempat kau main kau. Tak nak tanya aku. Esok ataupun esok. Kalau esok apa? Esok balik petang tu. Balik sekolah tu datang sini terus. Sebab nanti mak aku cakap esok cuti. Nak pergi jalan-jalan sampai belakang sana. Cuti? Esok mak aku cuti. Oh. Lepas tu nak sampai sana. Nak pergi sampai belah sana. Yang tempat perumahan baru tu. Boleh datang. Nak pergi juga. Jalan-jalan. Sambil-sambil tu esok kita buat video Kita orang ni awal-awal mula je malu. Lepas tu lama-lama tak malu pun.
Khaira, kalau kat sana malam-malam seram tak? Tak nampak. Tapi kalau okey penatlah nampak hantu. Kalau kau mesti foto, ini nampak. Bila kita tengok atas, nampak kan tiang bawah sampai tiang kan? Ha? Ya Allah, Khaira pun. Nampak macam gini je. Dari jauh, kita nampak macam ni kan? Bila waktu malam, nampak macam ni. Sumpah, jadi. Taklah, bila kau naik atas malam-malam, tak ada naik. Ha. Kalau naik atas, naik seorang ke naik dengan... Tapi dia orang nampak tak? Kalau dia orang tak nampak maksudnya betul lah tu. Kalau tak nampak tu, Memang tak pernah, dia kata tak pernah nampak setiap kali. Sabar. Kau nak cakap, dekat rumah jiran kau indah sana kau nampak benda. Kalau malam-malam tu, dia bahagia. Okay, pause sekejap. Pause. Sekejap. Okay, cara nak pause ni. Tahu tu. Tak apa, kita dengar je. Cibah ni dia selalu kadang-kadang dia pagi ke malam kami tak sekolah. Kita tak sekolah. Malam-malam malam kita tak sekolah. Kadang dia akan mungkin kadang-kadang dia akan panggil para makan apa kan. Lepas tu dia ajak kami tengok dalam bilik dia tidur dengan suami dia. Tapi suami dia tak ada lah. Macam itu. Lepas tu bila suami dia tak ada, kita boleh masuk. Lepas tu dia segitu lah. Lepas tu dia bagi masuk bilik dia. Lepas tu kita orang tengok. Kalinya kalau tak masuk bilik dia tu, kita orang pergi sini. Allah. Mata ni. Kita orang betul lah. Kalau straight. Khaira sebenarnya suruh pause kan. Tapi aku tak pause pun. Kenapa Khaira? Jalan kaki tak apa. Tak nak jalan kaki, dah naik basikal. Kau buat apa yo? Kubur tu. Ya. Nampak apa? Jiran kau ni, dia pernah tegur Bunian. Tahu kan? Dia pernah tegur Bunian lah. Dia pergi dekat, lepas tu dia jalan-jalan, dia nak hantar sebab dia kerja dengan Bangla. Dia macam jaga Bangla. Lepas tu dia nak pergi hantar barang dekat mana entah. Tak ke mana, dekat Kuala Lumpur macam tu. Lepas tu, sekali dia waktu tu dia turun lah dengan kawan-kawan dia ni. Kawan dia seorang ni. Lepas tu dia dia macam makcik, macam nenek tua kan. Macam nenek tua, dia macam pakai tu warna putih semua. Lepas cakap, cik buat apa? Dia macam tengah ketuk-ketuk kayu, pada kayu macam tu. Dia tanya, cik buat apa tu? Lepas tu setakat hari tu dia macam Bunian tu, lepas tu dia hilang. Lepas tu kawan dia datang, lepas tu tiba Bunian tu menyamar jadi kawan dia. Lepas tu nasib baik kawan dia pakai topi dan Bunian tu pakai topi warna lain daripada dia. Pakai warna merah, kawan dia tu pakai warna biru. Lepas tu last sekali daripada tu dia boleh nampak semua benda. Ada area yang ke-6. Kau pun ada jugalah kadang-kadang boleh nampak. Sebab Makar boleh nampak. Dan sini malam-malam dulu lah Allah, ada gangguan dekat belakang. Kucing ni serabut. Ada gangguan dekat belakang. Jomlah. Gangguan apa? Weh, 6.39 dah. Bye. Kita korang, bye. Kita balik dulu.